Umpamanya bacaan surah Kahfi malam Jumaat. Bacaan surah Kahfi malam Jumaat berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang statusnya. Adakah hadisnya sahih ataupun tidak? Ada yang kata lafaz fadilat surah Kahfi itu betul, tapi baca surah Kahfi malam Jumaat tu tak betul. Kerana hadis ni kita perlu berhati-hati. Selagi tak ada bukti kukuh untuk kata sahih, tak boleh kata sahih. Okey, itu satu. Yang kedua, tak semestinya juga kita ambil yang dhaif. Ada juga ulama dhaif kan, dan kita ambil yang sahih. Yang kata sahih ada. Ada juga yang saya ambil, yang saya kata sahih. Umpamanya bacaan surah Kahfi malam Jumaat. Bacaan surah Kahfi malam Jumaat berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang statusnya. Adakah hadisnya sahih ataupun tidak? Ada yang kata lafaz fadilat surah Kahfi itu betul, tapi baca surah Kahfi malam Jumaat tu tak betul. Yasin lagi ya, tak ada. Ni Kahfi. Kahfi pun mereka dah kritik sekarang ni. Tapi tak apa, kita tak marah kalau orang kritik tu atas dasar ilmu, tak apa. Pasal apa mereka kritik? Ramai yang kritik. Syekh Abdullah Fauzan kritik. Kemudian Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ni semua pakar-pakar ilal zaman ni. Mereka kritik sebab apa? Sebab riwayat yang datang daripada Syu'bah dan Thawri, mereka tidak menyebut perkataan Jumaat. Mereka kata siapa baca surah Kahfi saja tanpa diikat dengan Jumaat. Tiba-tiba ada seorang perawi nama Hushaim. Dia pergi tambah hari Jumaat. Dia hadis tu ada masalah. Pertama, hadis tu riwayat daripada Nabi tidak sahih. Kelebihan surah Kahfi itu yang sandar kepada Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri tak sahih. Tak sahih kerana perawi nama Nuaim telah berlaku kesilapan. Dia angkat hadis tu pada Nabi. Sebenarnya hadis tu cuma kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun hadis tu kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri tak jadi masalah kerana benda tu benda gaib. Dapat cahaya dia kata. Dan cahaya ni benda gaib. Siapa baca surah Kahfi dapat cahaya menerangi antara tempat dia baca sehingga ke Mekah. Benda ni benda gaib. Jadi walaupun hadis ini bukan disandar kepada Nabi, hanya kata-kata Abu Sa'id, tetapi hukumnya hukum marfu', diambil daripada Nabi. Pasti kerana benda ni benda gaib. Cuma pada kata-kata Abu Sa'id itu pun anak murid, perawi-perawi berbeza pendapat. Syu'bah dengan Thawri tak sebut Jumaat. Dia kata siapa baca surah Kahfi je dapat kelebihan tu. Hushaim sebut hari Jumaat. Thawri dengan Syu'bah, dua-dua perawi ni seperti gunung, kukuh, besar, tokoh besar, ingatan kuat. Siapalah Hushaim nak pergi lawan dua orang ni? Oleh kerana Hushaim hanya seorang sebut dan dia tidaklah, dia siqah, dia ni perawi hadis sahih, tapi dalam isu ni dia menyanggahi orang yang lebih kuat pada dia. Maka sebahagian ulama hari ni mereka kata riwayat yang menyebut hari Jumaat secara khusus, lafaz Jumaat tu ziyadah mungkarah, kesilapan, tambahan yang silap daripada perawi. Maka dia kata tak boleh ikat hari Jumaat. Bacalah surah Kahfi hari apa pun. Tapi bila saya semak, saya jumpa satu bukti yang nampak Hushaim memang ingat sungguh. Apa Ustaz? Nanti kemudian kita ceritalah. Yang ni bukan kuliah hadis, yang ni kuliah fiqh. Kan? Ni sejak tilawah. Kita pergi masuk surah Kahfi pasal apa? Kan? Panjanglah cerita. Okey. Di sana ada qarinah, ada bukti yang menunjukkan dia macam ni. Bila seorang perawi menambah sesuatu dalam lafaz hadis, dia siqah, yang lain tak tambah, kita kena cari bukti, petunjuk kenapa dia sebut. Ada tak bukti yang menunjukkan dia dengar hadis ni mungkin dalam majlis yang berbeza daripada dua orang tu? Kalau tak ada, dia dengar sekali. Bila dengar sekali, seorang tambah, lain tak tambah, yang tambah ni tak boleh diterima. Sama macam kes gerak jari. Ingat? Kes gerak jari waktu tasyahud, hanya seorang tambah kan? Yang lain tak tambah.
tak ada bukti dia dengar 2 kali ke, dia dengar dalam majlis berasingan ke, maka dalam isu tu nampak yang tak tambah, yang tak kata goyang tu lebih kuat lah. Majoriti ulama lah yang tak kata goyang, hanya isyarat gitu je lah. Tapi dalam isu tu ada bukti, ada petunjuk yang menunjukkan Hushaim dengar hadis tu dalam majlis yang berbeza, tak sama macam Sauri dan Syu'bah riwayat. Maka hadis Syu'bah dan Sauri pun betul, hadis Hushaim pun betul, sebab mereka dengar dalam majlis yang berbeza. Wallahu ta'ala a'lam.